kalau kita tarik balik loan 9 tahun, kita jadikan dia 7 tahun macam kebanyakan negara lain. Ada impact tak? Soalan tak complete. Sebab bagus pada siapa? Bagus pada seller atau manufacturer atau importer, atau bagus pada rakyat? If it is to the rakyat, it's very very bad lah. Availability of credit akan drive inflation. Salam sejahtera dan selamat datang dan selamat kembali ke podcast Tekan Habis. Macam biasa, nama saya Taufiq Azmi. Di sebelah saya, rakan dan co-host saya Hazri Samsuri aka Bangau. Dan di belakang tabir di konsol kita, penerbit dan produser kita Encik Irzal Kamal. Encik Irzal. Dan dibantu oleh ya, Encik Irzal dia tak seorang tau. Dia sebenarnya ada bantuan. Salah seorang pembantu dia adalah anak dia tengah menunggu result SPM. Dan juga kawan kita Encik Aiman. Saya dibantu kiri kanan saya sekarang ni, Imran dan Aiman. Itulah. Okay, tanpa melengahkan masa, kita minggu ni kita tak buat news sebab kita ada tetamu khas, kawan Bangau juga. Dan rare kita dapat tetamu yang ada podcast dia sendiri yang lagi laku daripada podcast kita. Okey, yang ini kita kena berterima kasih kepada CAF Digital Bank, partner kami, one of our partners untuk Kareta ni. Kasi CAF Digital Bank ni, kita orang dah pakai brand ni dah 2 tahun. Orang tak tahu benda apa. Now they are rolling out their product, which is the digital bank, among the first syariah compliant digital bank. So dia bukannya brick motor, dia tak ada pejabat, dia tak ada cawangan. Dia ada pejabat lah, dia tak ada cawangan. Dia memang 100% digital. So disebabkan kami berdua memang apa tu dibantu ataupun it's being paling sponsored by CAF. So kita ada relationship tu lah, where I appeared dalam podcast dia juga. And now dia punya turn pula untuk melawat kita pula. So itulah, tanpa melengahkan masa lagi, bersama dengan kami ialah Financial Faiz. Guys, Assalamualaikum. Reciprocal podcast Tapi memang saya pun memang I'm an ardent fan of your podcast. Thank because you. I learn a lot. Sebab whether kita, sama ada kita nak ke tak nak ke, kewangan ni adalah satu bab yang memang kita kena jaga betul-betul lah. Betul. Dan Alhamdulillah jugalah saudara Faiz buat ni dalam bahasa Malaysia. Sebab kita tahu the bahasa Malaysia market is a very new market. Cerita pasal bahasa Malaysia market tapi cakap orang putih. Itulah. But it's okay sebab dalam finance memang kalau letter offer default dia memang bahasa Inggeris. Betul. Kalau you kalau you request for letter offer dalam bahasa Melayu, let's say mak ayah kita kat kampung ke apa, okay, kita nak bagi dia servis yang terbaik, kita bagi dia bahasa Melayu punya letter offer, or even bahasa Cina, tapi dia akan tulis kat bawah tu, kalau ada discrepancy between the translation bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kena refer to bahasa Inggeris punya. Default is bahasa Inggeris. Default the legal language lah. Betul. Tapi kan, sebelum tu kan, apa nama sebenarnya? Nama apa? Faiz apa? Dia kena ada, dalam journalism, dia kena ada 2. Macam Hazri Samsuri, Taufiq Azmi. Faiz Azmi. Faiz Azmi dari Financial Faiz. Tapi you background, you were a banker before. I was. Kat mana, apa dia? Okay. Kita ada investment banking. We're local banks lah. We're local banks. One local bank, and then 2 local branch banks, tetapi they are international banks lah. Satu kat Saudi Arabia, satu lagi dekat Singapore, if I'm not mistaken. Singapore. Cik Faiz pernah bekerja overseas sekali? No. The banks are local punya branches, tapi they origin from overseas. So basically kat Malaysia ni kita ada macam for commercial banks kita ada 2 lah. So local banks, contohnya Maybank, CMB. The overseas bank would be RRG, OCBC, I believe UOB pun sama lah. So dia yalah UOB kan, United Overseas Bank. So selalu kita akan categorise kau kerja mana, local bank ada, and then ada yang international ataupun overseas bank, macam itulah. So department mana tu? Mainly mortgage and personal finance. So that's why I punya pengalaman memang jumpa dengan customer. So bila jumpa customer ni, one of the best ways to close the deal, in my opinion, is to make them understand. So if they don't understand, they don't sign. And my job is to get them to sign. To sign what? Sign whatever lah, mortgage ke, personal finance ke, ESB ke, hire purchase tak pegang, tapi I know of it. Mortgage lah paling besar. The big ticket item memang mortgage. So my style is to make them understand. So I dumb down all my ilmu supaya diorang boleh faham. I tak naik level. In fact, I background pun bukannya belajar finance. So I pun belajar as a dumb person lah. Tak faham belajar, dan kita faham sebagai layman. Dan bila kita nak explain sebagai layman pun senang. In the bank,
most of the orang buat sales ni tak kerja finance pun. Betul. If you kerja finance, you kerja back office. You kerja kat management, kat corporate, good for you lah kan. You try to make them sell, try to make them explain to a layman, tak faham. Apa language kau pakai ni? Tak faham. Tu technical lah. Tu technical, but they are comfortable with it because dia dengan peers dia memang cakap benda-benda technical finance. Tapi bila nak explain kat client or potential client, prospects, tak boleh lah. So if prospects tak faham, they won't sign. So betul. Out of needs lah for me to close the deals, I kena dumb down ataupun yelah, like I said lah, I pun belajar benda yang dah dumb down pun. I just explain apa yang I faham. Spoken like a true financial guru lah. Itu pasal don't call me guru. Guru ada connotation. Sebenarnya Educator. Pendidik kewangan. There you go, educator. BNM Central Bank ada kan, dia tak boleh, dia ada keluar syarat dia. There are a lot of protected names lah. Financial analyst obviously kena protected term. Financial consultant protected term. If someone calls themselves financial consultant tapi dia tak ada licenses, you can report them. I'm not telling you guys to go and report people lah. Okay. Tapi people who are aware of their own capabilities and their licensing, they won't call themselves all these protected terms. So otomotif kita tak ada. Ada orang panggil kita ni lah apalah. Tapi sebenarnya saya ialah pemerhati industri. Industry observer. Tak. Most industri memang tak ada. Benda-benda yang selalu profesional macam finance, medicine, architecture, engineering, memang dia akan protect. Accountant. They say accountant, which is sometimes orang confuse accounting and finance. They're two different things. Tapi benda macam masak-masak, I'm penyelidik makanan, ataupun I'm a food taster, tak ada pun protected term. Kereta pun tak ada selalunya. Unless you call yourself doctor. Tu lain cerita. Itu protected. Okay, I learn something new today. So Encik Faiz ni memang saya salah lah kalau saya refer to you as a financial guru. So the accurate term is macam kita bincang tadi, pendidik kewangan. Financial educator? Educator, yeah. I educate people. I enjoy making people understand things that I find easy, that I think everyone should know. Basic je, benda ajaran basic je. And to the point if they are so high level, okay, Encik Faiz, I dah buat semua budgeting, I dah buat itu, dah buat ini, I dah faham pasal mortgage, dah faham pasal higher purchase, blah blah blah. Where do I invest my money? Then I said, my level is sampai darjah 6, tingkatan 3. You're asking a soalan degree or masters contohnya. Go and look for the right teacher lah. I cannot go, I'm not growing with you. I ajar you daripada tadika, darjah 1 sampai 6, lepas tu I ikut you pergi sekolah menengah, pergi universiti. No, I won't follow you. Macam anak kita dah habis belajar, takkan cikgu darjah 6 tu ikut dia pergi sekolah menengah pergi. Tak ada. You go and find good teachers yang boleh ajar you secara technical analysis. Contohnya nak invest dalam saham, I invest dalam saham betul, tapi I won't dare to teach you how to invest in saham sebab I know that I don't have that kind of level to teach. Okay, analogi yang sangat menarik. Tapi hari ini Faiz, you kena mendidik daripada segi kenderaan lah pula. Kenderaan, I love cars. You love cars. Okay, very quickly kita profiling sikit. Okay. What is your daily driver? Kereta pandu harian. My daily driver is a G20 330i 2019. It's a CB unit. Yes. Wow. Tanyalah dia future car dia minat apa? Future car? Okay lah, kereta idaman, dream car. Idaman yang logical if you're talking about Quensic apa yang tak logik lah kan. I mean maybe logic, tapi jauh sangat. But right now if I do have the money, it's just that susah sangat pull the trigger because I have like 17 staff going to 20 soon. Okay. Bila nak belanja je, nak kena beli komputer untuk diorang lah, nak kena beli Mac Studio untuk diorang lah. So macam tak boleh. Kita macam jadi keluarga, kita tak belanja untuk kita, kena belanja untuk anak kita. Tapi if let's say semua dah puas hati, semua apa, boss, sir, semua okay, dah tak ada apa-apa kita anak lagi. Okay. If conditions allow. Conditions allow. Okay, in short M340 aja. So modest. Or one level up sikit lah, M3. Supaya pendek sikit nama tu. M340, M3 je lah. Yeah, but I'm a bargain hunter. So if it was an M3, I nak cari yang macam bukan pre-register, but something like BMW sekarang ni atau Bavaria, dia ada this models yang tahun lepas belum register lagi, which they can register today. I guess you guys know. And the prices are reasonable. I mean, they're not the listing price. Okay, bagi contoh. They have this 700,000 car, luxury executive punya car. I think you know which one, from BMW. They're selling for about 500 plus. New, belum pakai lagi, tetapi belum register. It's just last year lah. Sime Darby is the king in that.
Yes. Bukan BMW je. BYD pun sekarang ni buat macam tu. Anything under SIAM-Dhabi punya, apa-apa yang ada dekat SIAM Motor City itulah. But having said that, SIAM-Dhabi is the largest automotive group now lah. Now Toyota, Perodua, bawah dia orang apa semua lah. Cok, I really have to comment. This is the first time, and this one saya tak surprise langsung that bila kita tanya somebody dream car dia apa, selalunya orang terus jawab. Hari ni kita dapat dream car dengan all this financial path getting there. That was very, very interesting. Itulah. And I must admit, it is ini satu pilihan yang sangat-sangat modest. What's modest in bahasa? Rendah diri lah. Tapi orang finance, dia takkan bercerita pasal benda yang dia susah nak dapat. Dia akan bercerita pasal benda yang dia dah ada dah, yang dia boleh dapat. They are being real. Tapi ini satu message penting bagi saya. I think when it comes to kereta, this is a very important mentality to have. I have to say first of all. Okay, apa agreed? Dia? Mentality apa tu? Bila kita nak beli kereta, jangan beli based on impulse lah basically. Nak berangan pun berangan dengan satu plan. Okay, and inilah sebabnya kita ada pendidik keuangan seperti Encik Financial Faiz hari ni. Sebab I think part of his misi Encik Financial Faiz sebagai pendidik keuangan ni adalah untuk meningkatkan literasi keuangan di Malaysia. So I think financial literacy in Malaysia ni, biggest failing is among many Malaysians when buying cars. Betul tak? Yeah. They buy cars that they cannot afford. They think they can afford because the banks are giving 9-year loan. 9-year loan. Mana ada kat negara orang putih 9 tahun. Kereta 5 tahun dah tukar lah. I punya 2019 G20 tu dah aircon compressor dah rosak, tayar dah botak, rim dah kena tukar. I mean tayar is rental lah. Gearbox pun dah a bit jerky. Tapi tak cerita banyak sekarang sebab maybe I nak jual. Nanti orang kata dah rosak ni. Itu Encik Faiz, penanda daripada kereta Encik Faiz. Saya nak bersara, tolong tukar. But it's only 6 years tapi BMW kan. Tapi jangan kelakar tu, orang sanggup beli kan. Tak apa, orang sanggup beli, kita jual. Tapi that's the thing, even I pun to be frank kan, I can afford to change car anytime. Tetapi susah nak buat benda tu. Sampai my wife pun dia kata tak apalah, tukar lah. I macam nak tukar, tapi nanti I sendiri takut. I takut dari segi kereta. Tapi dari segi employee pay benefits, yes, tu okay. So ni dah jadi bapa ni. Jadi bapa. Cuma orang lain dia tak buat macam mana. Sebab they put cars tu macam passion dia. My car is my identity. Dulu I macam itu jugalah, I mean, tapi sekarang dah kurang sikit lah. Kurang banyak. So they think that the car that they buy, contoh lah, just pick one lah, Honda Civic lah kan. Honda Civic is my wife's car. Kita orang beli pakai company punya funds, anti company. We don't think of it. We don't think twice of it. Kita tak fikir aku bawa kereta Honda Civic bestnya. Tapi a lot of people do that. Boleh cakap juga dari segi affordability, maybe itu pun dah kira macam the biggest ticket item for them. Okay. Tapi it shouldn't be. A car shouldn't be the biggest ticket item. It should be somewhere significantly lower. Mana lebih penting? Rumah untuk keluarga. Betul. Tapi Faiz, kena faham juga cara macam mana syarikat kereta memasarkan kenderaan ini. Kenderaan dah jadi benda lifestyle where they can flaunt. Dia boleh tayang kereta. Zaman dulu pun dalam tahun 90-an, businessman for example, rumah buruk lah. Tapi kereta Mercedes. Sebab klien tengok kereta bukan rumah. Itu alasan dia lah. As a businessman, I agree. Tapi dulu as an insurance agent, I was. Dulu I was a unit trust consultant, I was. Memang I kisah pasal kereta dan I tengok kereta. And for them to recruit people, because these agents sekarang ni, even a property agent pun, the biggest money is not coming from their own effort. The biggest money is coming from the downline pay effort. Dia punya overriding. Memang kita kena admit. So, macam mana nak attract downlines? Kita selalu kata lah, alah jangan tengok kereta lah, kita tengok effort. Tak. Tapi mata manusia ni senang dikaburkan. Kau beli je Mercedes, beli BMW, your 30 or 40% battle tu, your identity dah spoken. Dia ni agent yang bawa BMW. Seorang lagi bawa kereta Mustang. Mustang. Tapi seorang lagi bawa kereta Honda. Honda City pula tu. Tapi they might have the same numbers. Dari segi figures might be sama. They might have the same layanan kepada DP downline, which is important untuk naik. Tapi because seorang bawa European or Continental, seorang bawa local car, walaupun make sense, most people bukan semua bagi tuan, most newbies akan tengok yang ini. Dia ni berjaya. Otherwise kenapa orang buat? Kenapa agent selalu akan tunjuk kereta sebagai identiti dia? Ia memang berkesan pun. Dia berkesan. Tapi itu adalah untuk mereka. Untuk kita, bukan kita lah. Okay, I have to put myself outside this equation anymore. Untuk yang makan gaji. This cars doesn't bring you any benefit. All this kereta mahal. Sebab apa? For most people, dia akan park kereta dekat bawah, dekat basement. Maybe satu minggu orang kata, dia ni bawa kereta Honda Civic baru lah yang apalah yang terbaru ni. Yang facelift kan. For 1 week. After that, orang dah lupa lah. I would know that. Everyone would know that. Actually sebagai owner pun, lepas 6 bulan,
Tak ada pun rasa baru dah kereta tu pun. Kan. Itulah. Okay, anyways. Tapi tak apalah. Kami berdua ni dalam bidang menjual kereta. So beli kereta, beli. Tak masalah beli kereta. One of my favourite pastime waktu masih BMW tu masih bawah warranty. Bila hantar kereta ke BMW atau Bavaria kat arah Damansara tu, favourite pastime is to tengok-tengok kereta, masuk-masuk kereta, cuba-cuba. We love cars. I love cars. Tapi untuk Bavaria arah Damansara tu, itu ialah kedai kereta yang paling penuh dengan orang pernah kita jumpa. Itulah. Kalau weekend tu penuh betul dengan orang. Datang pagi-pagi dapat nasi lemak RM2. Betul, nasi lemak ada. Geng motor saya pergi servis motor. Kadang-kadang tak pergi servis motor pun. Datang parking, makan nasi lemak Coffee kan, free flow coffee. Meja dia boleh buat kerja kat situ. Ada orang buat kerja. Saya tahu dia ni duduk daripada pukul berapa. Aku dah habis servis, dia tak bangun-bangun. Kau buat apa kat sini? Itulah premium brand ownership experience. Tapi it's really premium. Orang kata BMW sekarang dah kurang premium. Dia nak premium, orang kata check ni. In my opinion sorry lah kita masuk pasal kereta. Lepas tu cakap pasal finance. Tapi this is finance in my opinion, orang betul-betul kaya between this BMW and Mercedes jauh lebih kaya. Because apa warranty 4 tahun. Free service tak ada. Kereta lagi mahal. Tak ada, discount tak ada. Tak ada. You nak cepat, you tunggu. Itu Mercedes. Actually, memang kita tahu daripada dulu memang macam tu. Actually Bangau, betul tu. Sebab my parents for the longest time, they own a Mercedes. And I saw the bills. Yeah. It's far. They spend far too much money on it than their current car. And you have to faham 4 tahun nak simpan warranty 4 tahun yang lebih pendek daripada BMW tu, you have to send your car to their authorized dealership. Itulah. Which tak ada free services macam BMW. BMW budak-budak ni bukan nak belakang because abang anda aku bawa aku sedang servis kereta dekat atau Bavaria arah Damansara lah whatever kan. Alah percuma, already included in the price yang telah pun didiscountkan by 10-15%. Mercedes tidak. Biasa Rai. Tapi kan, kenapa beli baru? Kenapa tak beli recon? It depends. For me, as a businessman, as someone yang tak kisah pasal kereta, that's kind of funny, right? I love cars, but I don't care about cars. I don't care about taking care of them beyond what is required. So, full warranty kereta is so much better. In fact, kalau you tak nak baru tapi nak murah sikit, there's benda yang cakap tadi lah, yang last year punya tapi belum register lagi. So, you dapat full 5 years kalau BMW. Ataupun pre-registered lah. Pre-registered. You dapat stock pre-registered maupun pre-owned. Authorized pre-owned. Authorized pre-owned, yes. Even kalau be used car pun, kalau BMW dah pakai 2 tahun, 3 tahun tu baki tu masih transferable to you as a transferable to the car. So tak ada masalah. Recon issue dia ada gremlins. I'm not smart enough to actually I don't really care. I don't want to bring my mechanic pergi sana. Malas. Bukan malas. 1 jam berapa ringgit you boleh dapat? Quite a lot lah. Okay, fine. I tukar malas kepada I can make more elsewhere. Exactly. I don't really care about the initial price. Kita tengok benda tu je. There you go. Itulah. Jangan dia bahasa kita malas. Tapi yang you said lah, malas tu dia punya maksud tu ada different people ada different malas. Kita cuba to be polite lah. Cakap 1 jam ni aku boleh dapat berapa banyak ni tau. Itulah dia. Tapi anyway, Faiz, menarik cerita-cerita ni. Before we get ahead of ourselves, memang shock kita borak-borak ni. Apa kata take a quick break, kita teguk air kejap, then we come back. Okay, jom kita rehat sebentar. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis bersama tetamu khas minggu ini, Encik Financial Faiz. Actually, Financial Faiz saja, tak payah Encik. Panggil Faiz lah. Okay. Faiz is the brand. I have to be a little bit respectful to you. So Encik Faiz boleh Tak apa Faiz lah. Kita kawan-kawan je. Okay lah. Abang Faiz. Okay, Faiz, soalan pertama wait. Kita ada beberapa soalan hangat nak tanya Encik Faiz kan. So banyak tak soalan? Tak banyak sangat, tapi soalan yang penting-penting kan ni. Ni nak tanya ni. Jom. Okay. Hire purchase ataupun skim sewa beli. So ramai orang tahu beli kereta memang guna skim sewa beli, tapi orang tak faham apa itu sewa beli. Okay. Sewa ke beli ke? Mungkin Faiz boleh terangkan apa itu sebenarnya hire purchase. Okay. So basically from the name, you hire the financier for the bank untuk belikan things for you, and then you sewa daripada dia. So sebenarnya dalam geran tu kita nampak nama bank, nama sementara lah, nama bank tu. So the car or the asset, sebab kita cakap pasal car, tapi hire purchase ni boleh pakai untuk equipment juga. Macam contohnya kilang nak beli satu mesin 5 juta, dia tak pakai cash, dia akan pakai hire purchase, dia minta bank tu belikan, then dia sewa. Tapi essentially dia ada effective use of the car or the machine lah. So you sewa kepada bank, selagi tak habis bayar sewaan ni,
hak milik tu masih milik kereta, milik bank. Itu je sebenarnya hire purchase. Tapi dia lain berbanding dengan mortgage. Mortgage, kalau kita tengok mortgage, memang ada nama bank kat dalam tu. Sebab kita akan gunakan rumah, mortgage untuk rumah. Kita akan cagarkan kepada bank. Tetapi nama kita ada atas dalam geran tu. Itu untuk rumah. Tapi hire purchase lain. So kita sewa lah daripada bank tu. Yes. Tapi dengan ada interest, dengan kadar faedah Of course, kalau dalam Islamic Finance dia tak panggil interest lah. Dia ada dia punya mechanism untuk making sure that benda tu syariah compliant. Tapi to be honest Hazrin, in any public podcast ke dalam even my public video, when it comes to the technicals of Islamic Finance, I will say kita berbalik kepada syariah punya komiti. Sebab kita semua ni tak layak untuk cakap pasal benda ni. Tak layak nak kata benda ni betul, tak layak nak kata benda ni salah, kita ikut saja. Tapi kat luar sana ada ramai yang kata ni benda ni salah, sama je dia samakan. Okay, dan kata let your people and the Syariah Advisory Committee discuss lah, and then the outcome tu kita ikut. Betul. Saya memang sokong sebab sesuatu benda yang sensitif sebenarnya. Betul. Masa saya kerja bank dulu pun memang Islamic banking tengah nak naik. Ada banyak grey area. Saya rasa biar diorang lah yang terangkan. Kita bukan yang pakar dalam benda tu lah. Hazri pun kerja bank dulu Saya kerja M-Bank dulu. So tak apa. Irzal, awak ada soalan kan? Nak tanya, ramai komen, ramai kawan-kawan yang juga pernah bincang kat kedai mamak apa semua kan. Nampak gaya macam kereta, loan interest untuk kereta sangat kurang berbanding dengan motor contohnya. Dan apakah cara paling bagus untuk kita compare? Sebab kita difahamkan cara calculation tu lain sebenarnya daripada apa yang actual berlaku. Cuk, kereta dengan motor bukan hire purchase. Bukan. Okay, di sini hire purchase ni selalu benda-benda yang agak mahal sikit lah. Kalau setakat RM10,000 siapa nak beli hire purchase kau? Betul. Kalau nak hire purchase motor, boleh. Ada bank buat Al-Raji Bank. Dulu lah, sekarang tak follow sangat. Tapi dia buat bank besar saja. Motor besar saja. Al-Raji, BSN Finance, Bank Muamalat saya dengar ada. Sebab benda tu mahal. And then setahu saya syarat dia nombor 1 250cc and up. Tapi ramai tak 250 pun lagi murah lah. Yang kedua harga dia sensitif kat harga juga. Tak silap saya minimum 30,000, 30,000. There you go. Tapi yang lain-lain tu gunakan apa, kredit? Scheme credit. Scheme credit ni dia cowboy sikit. Sebab kalau hire purchase, dia bawa akta hire purchase 1967 kalau tak salah. Okay? Akta sewa beli. Tetapi untuk scheme credit ni, dia macam cowboy sikit. In fact kalau you tengok, beli handphone pun pakai scheme credit. Okay? Ada satu company lah, tak nak sebut lah. Dia sebut lah J atau A. I guess you guys would know lah. Which one? Untuk motor dia boleh beli, untuk handphone pun dia boleh beli. So persoalan dia, untuk my audience kenapa nak beli handphone pakai kredit? Yalah sebab korang tak ada duit. Tapi motor pula macam mana? Sama lah, tak ada duit. So perjanjian dia tu very lopsided. Satu, dia punya kadar pinjaman tu amat tinggi. All the way until 18% pun I pernah nampak. 18%? 18%. Itu adalah simple interest by the way. Simple interest. Sebab kita belum cakap lagi perbezaan antara simple interest dengan effective interest. Selalunya kalau kita tengok untuk kereta sebab ada orang tanya juga kereta punya pinjaman hire purchase berbanding dengan rumah. Mortgage. Rumah 4%. Dia kata aku beli beza 3% je. So kereta lagi bagus. Tak juga. Kalau tengok logik kereta ni memang dicagarkan kalau hire purchase dicagar memang ownership of the car tu masih bank punya. So maknanya kalau tak bayar dia boleh tarik. So bank patut rasa secure. Tapi bank tu kereta tu boleh bawa keluar, boleh bawa pergi Thailand, kita boleh sell for parts, boleh crash, boleh hilang, boleh kena curi. Rumah tak boleh kena curi. Tapi kenapa kadar pinjaman kereta lebih rendah? Nampak lebih rendah berbanding dengan rumah. Jawapan dia adalah tidak. Sebab 3% tu adalah simple interest. Marketing untuk bank-bank, dia bila nak tunjukkan dia punya kadar pinjaman, termasuklah satu industri ni, bank jugalah, personal finance. Dia market pakai simple interest. Tapi bila you nak bayar, nak buat interest calculation, dia akan pakai effective interest rate. Okay, ataupun effective profit rate Islamic okay. So bila nak beli rumah, memang default akan pakai effective profit rate, EPR ataupun EIR 4%, 4.05, 4.1, 4.2%, 4.3 tak kira tinggi, mahal kau punya interest rate ataupun profit rate untuk beli rumah. Sebab apa? Profiling tak bagus. Tapi still 4.3 tu lagi rendah. Bagi contoh kalau you pergi online sekarang ni, pergilah carilah Google mana. I'm not watching for this website, tapi kalau you Google simple interest to effective rate calculator ataupun flat to effective rate calculator, you keluar, you akan nampak
satu calculator ni, you letak je apa-apa figure, total loan tak kisah, tenor, tenor memainkan peranan, letak 5 tahun atau 9 tahun. Kita selalu beli kereta pakai 9 tahun, letak 9 tahun. So letak 9 tahun kat sini, interest rate yang diberi kepada kita, contoh nak beli kereta Beza 3.2%. Kita calculate nampak 5.84%, which is higher than rumah 4%, 4.2%. So the notion of interest rate ataupun profit rate untuk kereta yang lagi rendah berbanding rumah is salah faham. You tak compare apples to apples, you compare oranges dengan apples. So you convertkan dulu salah satu, tapi kalau nak convert lah kepada benda yang lebih nyata, which is effective interest rate. Then convertkan this simple interest untuk kereta ataupun personal loan jadi effective interest rate, barulah kita compare dan kita akan dapat mana satu murah, mana satu mahal. And by the way, untuk soalan tadi tu, motosikal memang tinggi berbelas-belas persen. Tak percaya? You pergilah dekat mana-mana bank yang promote personal finance, you minta dia jadual. Jadual tu yang paling penting untuk orang kita sama dengan motor lah, sama dengan handphone, sama dengan personal loan. Yang paling penting bukannya rate, yang paling penting adalah bulanan. Dia tak kisahlah berapa interest rate, janji bulanan rendah dia mampu bayar, dia go for it. Amount tiap bulan tu. Tapi by law untuk bank dia kena tunjuk kecil kat sini, atas sini kat corner, okay, your effective interest rate ataupun your interest rate, simple interest is this, kecil je. Tapi untuk orang kita yang paling penting is not that, yang jadual tu. Sebab tu kalau pergi mana-mana, flyer dia is bulanan. Dia pergi kat TikTok, orang jual motor sekarang ni cakap pasal bulanan berapa, 5 tahun berapa, 3 tahun berapa, itu je. Kadar pinjaman mana? Tak ada cerita, sebab orang kita tak tahu. Saya 2-3 kali tolak job untuk promote jual benda macam ni, kenderaan, dengan sebulan bayar banyak ni. Saya reject. Sebab saya rasa tu tak jujur. Kita kena didik orang yang cara betul interest rate. Untuk nak bantu pemahaman penonton kita, boleh tak Cik Faiz explain bagaimana bank kira simple interest dan effective interest ni? Apa cara pengiraan dia? Okay, simple interest is very simple lah. Benda saja simple sangat. Ini memang zaman dulu pakai calculator biasa ni, calculator yang kita ada dekat iPhone ni or any phone senang je. Let's say lah kalau pinjaman yang kita buat tu adalah RM10,000, ambil nombor bulan, dan dikata simple interest adalah 5%. And then pinjaman kita adalah untuk 10 tahun. Senang je, RM10,000 darat 5% setahun, RM500. Darat berapa tahun? 10 tahun, RM5,000. 500 darat 10, RM5,000. Tambah balik kita punya capital tadi, kita punya pinjaman tadi tu RM10,000. RM10,000 campur RM5,000, RM15,000. Bahagi berapa? Bahagi 120 bulan, sebab kita ambil 10 tahun. Itulah yang kita kena bayar tiap-tiap bulan. Itu simple interest. Dia dah kira dia punya interest tu sorry, dia punya profit tu daripada awal lagi, and all the way sampai belakang. Okay, simple Tetapi kadang-kadang bank untuk personal finance, bagi personal finance, sebab untuk kereta dengan motor I kurang pasal, I tak buat sangat. Personal finance saya tahu, walaupun dia promote as a simple interest 5%, sebab nampak rendah, tetapi bila dekat back end calculation, dia akan pakai reducing balance. Meaning memang kita pinjam RM10,000, tapi for the first month kita bayar, contoh kita bayar RM10,000, contoh RM300 tu. Dalam RM300 tu ada bahagian yang akan diberikan untuk bayar balik capital. Tapi RM10,000 tu tolaklah maybe RM100. Yang baki RM200, kita bayar RM300 sebulan, RM100 pergi capital, RM200 tu pergi profit ataupun interest kepada bank. Itu keuntungan dia sebab bank kaya. So RM100 tu akan kurangkan dia balance daripada RM10,000 jadi RM9,900. So next month pula, dia akan kira the profit ataupun interest untuk bulan itu. So sebab dia punya balance dah kurang daripada RM10,000 jadi RM9,900, the interest ataupun profit yang dikira untuk bulan tu pun dah berkurang lah. Tadi bulan lepas RM200 kena bayar, tapi bulan ni kena bayar interest dia RM198. So more money will be paid towards you punya capital. So that's why dia akan reducing balance. Kalau tengok reducing balance punya graph di sini, lepas tu macam tu dia. Sebab awal-awal tu yang kita banyak bayar profit ataupun interest kepada bank. I see. So dia kira based on mula-mula pokok banyak, lepas tu pokok makin kurang, bunga makin sikit lah. Betul. Memang macam itu. Again nak terangkan nak enunciate walaupun dia promote as a simple interest, back end dia tetap akan pakai this reducing balance punya formula. So kita akan nampak kita punya actual baki interest dalam kita punya kontrak. Contohnya dia akan convert siap-siap tak dalam kontrak kita bila kita beli? Based on letter offer yang nampak sekarang ni, dia dah convert. Awal-awal dia tunjuk macam ni, lepas tu kat bawah tu dia tunjuk yang effective. Sebab I beli 2 kereta baru-baru ni untuk my staff, bank yang sama, Islamic Bank juga. Dia dah convert siap-siap. Mula-mula dia tunjuk yang marketing rate, lepas tu dia tunjuk yang actual rate lah, the effective interest rate, which is important lah. Tapi this information is useless kalau you tak faham.
Bagilah any knowledge apa-apa information. Tapi kalau kita tak faham benda tu, tak guna juga. That's why kita setakat tahu je tak boleh. Kita kena tahu dan kita kena praktiskan dia. Tanyalah. Okay, let's say kita tahu benda tu. Apa guna informasi tu? Boleh kita shop around for lower rate? Of course. I mean, nak shop around with the lower rate, pakai simple interest boleh. Okay, satu bank ni kasih 2.3%, satu bank kasih 2%. So nak shop around, pakai benda tu tak masalah. Tapi kita boleh tahu dari segi nak shop around against kita punya purchases. Contoh macam tadi, ada orang kata beli kereta beza 3%, beli rumah 4%. Baik tak aku beli kereta? Tak juga, sebab kereta lagi rumah lagi murah, so lebih baik kau beli aset. Okay, I duk cakap pasal rumah. Why not cakap pasal ASB financing? Dia punya kadar pinjaman pun lebih rendah berbanding dengan pembelian kereta punya kadar pinjaman. So once you dah tahu benda tu, baru you tahu kalau untuk rumah kadar pinjaman dia macam ni, kalau untuk kereta macam ni, kalau ASB financing kadar pinjaman macam ni, kalau personal loan macam ni. Once you dah tahu personal loan macam itu, tak tipu. Kalau you buka orang kerajaan, you nak bagi personal loan 8-9%. Simple interest. Belum convert jadi efektif. Lepas tu bila convert let's say dapat 14%. Terkejut tak? Aku ambil personal loan ni, aku dapat 14% effective interest rate. Lebih baik aku beli apa? Rumah. I mean, ataupun aku tak payah ambil lah benda tu sebab mahalnya. Ada orang dia duk komplain pasal bank pergi naikkan OPR, bank negara naikkan OPR lah, kadar pinjaman kita naik turun lah, daripada 4% jadi 4.2%. Dia marah semua orang lah. Tapi at the same time, orang ni dia ada personal loan pergi beli motor, dia pakai personal loan pergi beli motor, pergi beli handphone. Ada orang macam tu. Ada lagi teruk. Lagi teruk. Maknanya informasi ni boleh digunakan untuk membuat keputusan kewangan yang bijak lah. Betul. Whether kita mampu atau tak mampu sebenarnya. Betul. Tu Yelah betul lah tu. Dia bukan yang mampu pasal kira bulanan ke tidak, tapi masalahnya kita kena fikirkan juga berapa banyak actually yang kita bayar untuk benda ni. Adakah dia betul-betul keperluan? Yes. Saya tengok masalah ni memang banyak pada motosikal. Motosikal memang dah jadi benda hobi. You're talking about the smaller ones The smaller big one, smaller one. Sama je. Two wheels. Sebab zaman iSinar tu, yang kita boleh keluar duit tu, iSinar, Acitra, masa zaman tu sales motosikal meningkat. Melambung. Sales phone pun saya rasa melambung juga. Waktu tu COVID kan, tapi benar juga naik. Simpan kat rumah, modify. I dengar waktu COVID tu, daripada bunyi dia peng, jadi motosikal sama yang hantar makanan tu, bom, dia tukar muffler dia modify lah. Dia memang kita boleh nampak spike lonjakan jualan masa tu. So kami rasa yelah, memanglah duit dia, tapi duit ni untuk kita gunakan bila kita tua. Itulah. Motor tu takkan tahan pun 10 tahun. I sebenarnya tak suka orang kata ini duit dia. Sebab apa bila kita susah, kita akan menyusahkan orang lain. Nombor satu kita susah adalah anak-anak kita. It's a generation. Waktu muda kau kata ni duit aku, tapi bila kau dah tua, pandai pula kau nak minta. Kenapa kerajaan tak bantu kami orang susah? Kenapa EPF tak kenapa ada orang kata, siapa? Karul Amir buat jualan 47 juta. Kenapa Karul Amir tak bantu kita orang susah? Apa hak kau untuk minta orang lain? Dia kerja penat-penat. Tapi kau dulu, kau waktu orang suruh jaga duit, ni duit aku sekali aku lah. Tapi bila dah susah nanti dia tak fikir dia punya. Sifat menyusahkan orang ni ada lagi satu jenis yang saya paling pantai lah, Cik Faiz, yang ambil loan motor, nak beli motor mahal, ambil loan motor atas nama bini. Oh ya. Sekarang boleh lagi ke? To be fair, tak tahulah. Bukan sebab I tak ada bini, tapi I tak beli motor. Dulu dia minta lesen. Sekarang ni saya tak pastilah. But what if kalau bini tu ada lesen? In fact, my wife ada lesen motor. I yang tak ada lesen motor. Boleh je. Tak ada masalah pun. Jadi bayar. But I think at one point in Malaysia, it became a serious issue tau. Ramai orang nak beli motor. Dia orang punya financial profile memang ke laut habis lah. Blacklist habis kiri kanan, sampai nak ambil loan pun kena pakai nama bini. But that's the thing. Kita sebagai provider, ini sebab cakap pada bini, kita kena provide sepatutnya. And bini tu pun sepatutnya sebelum kahwin tu kena tahu, kena pilih suami. Sekarang ni kecoh kena kecoh dekat mana, dekat social media lah. Terutama sekali threads, Twitter. Bergaduh lah lelaki dan perempuan ni. Si perempuan nak minta si Tos, si Chris. I kata okey je, minta lah. Sebab once dah kahwin, hutang orang tu jadi hutang kau juga. Betul. So apa salahnya? That is fair. So let's say dah sebelum kahwin kata semua cantik lah, gentuk pun wangi kan. tapi bila dah kahwin baru nak tahu, abang ni sehari 3 kali orang call untuk minta hutang. Kita tak nak macam tu. Better kita filter siap-siap. Betul. Tapi basically kejujuran lah. Itulah. So pasal loan nama orang apa semua ni and financial discipline kan, I think there's another question I want to ask you about Cik Faiz. Yang ini khas untuk ramai pembeli kereta first time atau yang urban, yang baru start kerja lah. Okay. So
So there will be situations where bila dia orang nak beli kereta, ambil loan kereta, kena ada guarantor. Guarantor, okay? So the guarantor situation ni ada ramai yang langsung tak tahu. So maybe quickly explain the dangers and whatnot before we go to quick break. To be frank, bank sekarang ni dah tak terima normal guarantor, dia pakai social guarantor. Social guarantor ni selalunya adalah mak ayah kita, suami isteri. Sebab bank negara, if I'm not mistaken, bank negara I can't really quote, tapi I know for a fact that guarantor yang sekarang ni dah tak macam zaman dulu. Dia tak ikut sangat. Kalau yang dulu lah boleh bawa you sampai bankrupt, tapi sekarang ni dia dah macam terpotong. So social guarantor ni siapa? There are people yang love you that wouldn't want you to see you to go down. Dia can take it to the court and dia boleh support lah, dia boleh ambil duit dia untuk bayarkan. Tapi mak bapak dengan suami isteri lah, maybe even anak kepada mak ayah lah cukup. Tapi kawan-kawan semua dah tak boleh lah, tak akan terima. So you want to become a social guarantor, you want to become a guarantor, dah tak boleh pun. Sebab automatically kalau bank tengok you tak ada blood relation ataupun any relationship dengan yang meminjam tu, bank tak hirau. Sebab nanti kalau orang tu bankrupt, bank tak boleh chase pun. The guarantor dah tak boleh dah. Dulu boleh. So sekarang ni bank akan tanya, minta payslip bapak. Dia tengok, minta payslip bapak, dia tak payah tengok pasal kes orang tu. Dia tengok anak dah beli kereta besar, payslip bapak RM20,000, tapi anak gaji RM2. Alah, boleh lah. Sebab kalau anak tak boleh bayar, siapa bayar kan? Siapa bayar? Bapak. Social guarantor. Okay, but I think rule of thumb kena ingatkan orang, kalau if you are required to have a guarantor, you can't afford it. Yes. But how about this? Okay, I give you one situation di mana dia kerja jauh, okay. Dan dia ni car in Malaysia. A car is a fourth keperluan asas di Malaysia. Nombor 1 pakaian, makanan dengan shelter lah. Nombor 4 is kenderaan. And this guy tak nak naik motor sebab tak lesen motor, so he has to buy a car. And dia baru start kerja. Payslip ada lagi, tapi dah ada letter offer. You know, nak pergi kerja, letter offer dah ada. Most banks, okay, maybe boleh, tapi kadang-kadang dia akan minta juga social guarantor. Cakaplah bapak saya kerja Petronas, gaji RM20,000, boleh, insyaAllah boleh. Tapi so maknanya dia can afford, and banks punya mata pun boleh. Cuma situasi lain kalau you berhutang keliling pinggang sampai perlukan guarantor, itu lain. Itu memang tak boleh afford. Itu yang masalah dia sekarang. Panggil skim graduan dulu. Skim graduan masih ada lagi. So bank look up to, let's say you dapat letter offer daripada kerajaan untuk masuk housemanship, happy. Kerajaan kot, tak ada masalah. Betul. Tapi okay, beli kereta juga ni kan kita ada down payment kan. Yes. So down payment kalau ikutkan HPX 10% lah daripada harga kenderaan lah. So sebab kita boleh loan 90%. Betul. Which is among the highest in the world. Okay. Jiran-jiran semua boleh pergi 70%. Tu pun jarang 60%. Kita boleh loan sampai 90%. Betul. So ada orang kata letak down payment sikit lebih bagus. Sebabnya duit tu kita takkan dapat balik. Kalau ada lebih cash, buat masuk tempat lain, invest ke tempat lain. Tapi ada yang cakap, aku nak letak down payment besar sebab aku tak nak bulan-bulan kecil-kecil. What is your comment on that? Okay. Orang kata ada 2 mazhab, tapi in my opinion ada satu mazhab lah, which is my mazhab lah, which is my opinion lah. Depends on your situation. Meaning if you tak ada duit, the only money that you have is RM30,000 and you want to buy a car that's RM30,000, janganlah pergi letak down payment tinggi sangat. Bukan apa, you must have some form of cash reserves just in case anything happens. But if you put RM30,000 and then okay, we go all the way sampai beli kereta pakai cash. This is extreme Tadi kita cakap pasal 10% atau 20% atau 30%. No, kita kata belilah terus kereta pakai cash. Nak bagi dan tunjukkan di mana if you lock your money in your car, let's say you dapat kereta and then you banggalah kata aku tak payah bayar hutang, aku tak payah bayar interest, tak payah bayar profit capital, aku untung. Geran di tangan. Okay. What will happen kalau lah emergency happens, meaning kau kena buat kerja ataupun kau masuk hospital, okay, and you need money. In situation where you need money, you need tak banyak pun, maybe RM10,000, tapi you don't even have RM10,000 sebab all 30,000 tapi kita dalam kereta. Then what will happen is, okay, you have one option, jual kereta emergency. You beli RM30,000, jamin you tak boleh jual balik RM30,000 lah, ada cost associated lah. Lepas tu once sudah jual kereta, macam mana kau pergi kerja? So untuk orang yang tak ada duit, orang marahan, my advice is utilize you punya credit available to you. Bukan semua orang boleh dapat kredit. Some people nak beli kereta pakai high purchase, tak boleh sebab kerja tak ada, gaji rendah, komitmen tinggi. Engkau boleh buat tapi kau tak nak pakai. Sebab apa? Tak nak bayar 4%, 5%. Bukan nak suruh you do that, tapi your situation dictates that you have to do it because you tak ada duit. For me, I have a lot, tak nak milah. For a lot of people lah, orang kaya setakat beli Honda Civic tu, cash 10 kali pun boleh. Okay? Tapi nampak tak, orang kaya pun dia ambil loan juga. Betul. Sebab apa? Honda Civic
dengan my profile ni I boleh dapat 2%, 2.1% simple interest. But whatever money that I don't use to beli the Honda Civic tu in cash, I boleh laburkan. Labur dalam emas. Maybe I laburkan dalam emas 3 bulan lalu ke sebelum dia buruan ke. Then I make a lot of money. So nampak tak? Orang kaya ni pandai opportunity. Setakat 3%, 5% kita akan beli rumah pun sama. Orang kaya dia make use of dia punya credit line, there you go, credit line dia tu, supaya duit dia tu sebenarnya dia pakai boleh buat bisnes dia. Kalau dia laburkan bisnes dia, maybe dapat 10%, 20% ke per annum, or even more, maybe double ke. Tapi orang yang tak ada duit ni, dia takut sangat dengan profit and interest. I bukannya menggalakkan orang meminjam, tapi given your situation, that's why I kata satu mazhab je, depend on situation. Kau ada duit ke tak ada duit, kalau kau kat tengah-tengah, then it's a spectrum lah. Kalau kau kat tengah-tengah, balance lah. Kalau kau banyak duit, boleh beli cash, dia can, but even orang kaya pun tak nak beli cash. It's how you manage whatever that you have lah basically. Betul. Untuk pastikan dia beranak. Cuma inilah game long term dengan short term lah. Tapi itulah Hazri, I perasan selalunya orang yang tak ada duit ni, yang ilmu kewangan pun kurang pun, dia orang lah yang yo-yo beria-ria sangat nak beli everything cash. Kalau kereta tu kereta buruk, tak apalah, kereta 20 tahun tak boleh ambil loan pun, kita tak apalah. Tapi yang ni dia takut sangat, tapi nanti bila ada masalah, nanti dia tak ada cash, tak ada liquidity, kan susah macam tu. So fahamkan apa available to you and make best use of all of them. Okay. Sangat bagus. Okay, Bang. I want to kulik lagi sikit dengan Abang Faiz lepas ni pasal how to get past that fear. But before that, apa kata kita rehat sebentar? Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis bersama tetamu khas minggu ini, iaitu Cik Faiz atau lebih dikenali sebagai Financial Faiz. Tapi sebelum kita sambung, Malaysia Auto Show 2025 masih lagi berlangsung. Jika anda belum beli tiket lagi, apa tunggu? Layari autoshow.my dan beli tiket anda dan lawati auto show terbesar di negara yang berlangsung di Maeb Sedang daripada Mei 9 hingga ke Mei 15. Website dia? Website dia di autoshow.my. Ada 2 hari lagi untuk anda pergi. Bila anda menonton ni lah. So you heard it from us. Autoshow.my. Tiket masih ada lagi. Siapa yang dah beli tiket tu, InsyaAllah boleh jumpa. Ada chance nak jumpa saya dan Bangau lagi dekat show. Okay. Alright, so kita kembali dengan Encik Financial Faiz. Encik Faiz. So sebelum kita rehat tadi, saya ada nak tanya soalan pasal going past that fear of taking a loan or whatever credit line afforded to you. Tapi sebelum tu, before we dive into that, I think kita punya producer ada soalan. Cik Rizal, ada satu soalan. Tadi Cik Faiz ada mention pasal OPR, overnight policy rate. Kita juga dekat news mungkin ramai nampak BR, base rate. Base lending rate. Dulu BLR. Base lending rate lama betul. Orang tua. Jadi soalan saya, bila orang nampak berita ni, dia mungkin tak tahu apa impactnya pada mereka yang tengah service loan ni. Mungkin Cik Faiz boleh komen tentang tu. Okay. In general, most, not all, hire purchase punya financing, hire purchase lah, adalah based on fixed rate. So kalau dia kata 3% lah until the end of the tenure. Tetapi ada segelintir financing ataupun hire purchase, dia menggunakan variable rate. Why? You have to go back to the orang yang in the business of providing this financing lah, which is the banks. Which are the banks? Before COVID, I perasan cuma satu bank sahaja. Sebab nama bank dia H. Ya, I perasan. Dia je, maybe ada yang lain tapi I tak perasan. Tapi I perasan dia, H ni, dia je yang buat variable rate untuk kereta. Saya tertanya juga, kenapa tak sama macam rumah tapi tak kisah sangat kan? Tak kisah, itu industry standard. Tetapi banks, I selalu kata, banks pandai. If you think you're smart, they have one person who is twice or 3 times smarter than you, and there are 100 or thousands of them making all these decisions to make as much money for them. Okay, that's fine lah kan, sebab dia profit making punya entity kan. So what happened during the COVID, I perasan waktu tu, sebelum COVID, our OPR was 3%. Okay. Bila COVID dia, OPR diturunkan. OPR ni apa? Overnight policy rate, dia adalah reaction kepada kita punya ekonomi. Kalau OPR tu turun, maksudnya ekonomi bank negara rasa, ataupun monetary policy kata, dia rasa lah ekonomi kita perlu dirancakkan lagi, so kita kena rendahkan OPR supaya bila OPR rendah, orang akan mula meminjam.
Okay, meminjam atau akan mula berbelanja. Bila berbelanja, then ekonomi rancak lah. So, bila OPR turun, untuk orang yang meminjam, dia akan nampak macam ni. Murahnya rumah. Beli rumah lah sebab OPR turun. OPR ni akan dictatekan the base rate for the banks. So, you punya pinjaman untuk rumah tu, you akan nampak BR plus spread. Spread ni fix. Tapi BR akan berubah. Bagi contoh BR plus 1%. So pada waktu itu kalau you punya BR adalah 1.75%, tambah 1%, 2.75%. So you punya kadar pinjaman efektif adalah 2.75% pada waktu itu. Bila OPR dinaikkan jadi 2%, you punya BR pun naik 2% contohnya. Then 2 campur 1 jadi 3%. So sekarang ni OPR dah jadi 3%. 3% tambah 1%. So you punya kadar pinjaman efektif adalah 4%. Okay. Tu untuk rumah. Untuk kereta normally tak ada. Normally sebab dia fixed rate. Cuma waktu COVID tu, wah, dia pandai di sini apa kita kenapa, bukan nak kita jahat lah. Jahat kalau sana jahat tu memang sengaja, tapi maybe boleh kata dia sengaja, tapi it's up to us untuk jadi pandai. Ambil peluang. Dia opportunities. Some people say opportunities in between jahat dengan baik lah. Dia dah kat borderline lah. So what happen is ni one particular bank, each bank, tapi this one particular bank, nampak kalau you nak beli kereta, dia bagi fixed rate, contoh 2.2%. Okay. Tapi kalau you ambil variable rate dengan dia bagi 2%. Wah, you pun kata, I nak beli 2% lah. 2% rendah. Tapi yang what they forgot, atau maybe they did mention, tapi kau je yang tak tahu apa benda ni. Dia buat 2% adalah variable rate. So, bila OPR naik, and OPR will naik. We all know that. The bankers know that. Because apa? 1.7% OPR pada waktu itu adalah rendah. Tak logik. Bukan tak logik. Keadaan yang special. Apa yang special? COVID lah. Once COVID dah tak ada, OPR akan naik. Dia tahu. Betul lah, OPR naik. So 1.5% jadi 3% sekarang ni. Naik 1.25%. So you pergi kadar pinjaman bank kereta tu pun naik daripada whatever that amount 2% tu, dia naik jadi berapa persen. Sebab itulah waktu tu kita ada nampak kat TikTok orang mengamuk-ngamuk. Dia kata apa? Kenapa kadar pinjaman rendah naik? Dia marah. Dia pergi kat TikTok marah. Dia marah dealership. Dealership tu pandang tak explain. So lebih baik kalau dia ambil 2.2% yang fix itu. Maknanya bayaran bulanan dia pun akan meningkat lah tu. Yes. Bila kadar pinjaman efektif kita naik, kadar bayaran bulanan installment kita pun akan naik. Macam rumah. Tapi rumah most people dah understand sebab that's the norm. Tapi inilah kata banks are opportunists. Entahlah nak kata salah, tidak salah, dia legal. So dia tahu orang nampak 2 lagi rendah daripada 2.2 and dia tahu OPR akan naik, so they go for that. Waktu tu I nampak banks mula start offer by default dia bagi yang variable rate. Dulu by default dia bagi fixed rate, tapi by default so you can actively kata saya nak yang fixed rate lah. Sebenarnya apa yang Faiz cerita sekarang ni ialah bila kita buat pinjaman rumah, memang we are being very careful. Kita akan check apa semua. Yes. Tapi beli kereta ialah satu benda yang menyeronokkan. Okay? So dia nak kereta tu sekarang juga. So dia jarang nak shop around sebab pada dia bank dia tengok interest rate dia cukup. Benda-benda lain yang apa yang Faiz cakap ni memang kebanyakan orang tak akan tahu kecuali mereka in the know. Kebanyakan yang beli kereta, yelah kereta boleh daripada serendah RM26,000 sampai ke juta-juta. So memang adalah peluang untuk, ada ruang untuk mengambil peluang, mengambil kesempatan ke atas mereka yang tak study benda ni. So sekarang ni kalau harga bayaran ansuran itu boleh berubah-ubah, kalau macam balloon financing memang kita dah tahu. Memang dia dah cakap awal, first year banyak ni, second year naik sikit. Tapi kalau based on this, dia punya OPR boleh berubah. Ini bermakna mereka yang nak beli kereta kena betul-betul check balik agreement ataupun loan punya agreement tu. Just nak beritahu this variable rate ni bukannya inherently bad. Okay, macam sekarang ni because of Trump's tariff we call it Trump's slump ada Desas-Desus dan BNM ataupun Monetary Policy Committee MPC maybe akan kurangkan kita punya OPR daripada 3% jadi 2.75% maybe. So it should be something beneficial untuk orang yang sedang meminjam sedia ada. So dia kadar pinjaman pun akan berkurangan sebanyak 25 basis point, 0.25%. Bagus lah. So it's not a bad thing. It's not bad. Sebab kalau kau ambil fix, kalau OPR turun pun kau tak dapat, you don't enjoy the benefit for that. Tapi the point is that macam Hazri cakap lah, you must have knowledge. Sebab
rumah and kereta are usually the two biggest ticket item in your bloody life. Betul. Paling besar. You beli coklat ke, beli kereta mainan ke, buat 5,000, 10,000 boleh jual ke, nothing is cheap. Tapi kereta dah lah, kereta kena beli banyak kali. Beli sekali, mana boleh, takkan nak pakai 30 tahun. You kena beli 5 tahun sekali, 10 tahun sekali paling lama. Rumah pun sama lah. You buy once, tapi you akan pakai lama sampai 10-20 tahun. Tapi mahal. So kena hati-hati. And the third one is pasangan lah. Pasangan kena pilih betul-betul. Tapi loan kereta, kebanyakan orang dia akan serahkan ke salesman buat. Tak ada sentuh lah. Memang sekarang ni sepatutnya, ya betul, dia boleh tolong, tapi kita kena tengok juga. Kalau boleh kita shop around lah. Sebab sekarang ni kan kita ada online, kita boleh apply online benda ni. The sales people, I selalu kata, they have interest their own pocket lah. First, itu nombor satu. Nombor dua is kita lah untuk apa, transaction tu berjalan. So when we recognize that, bukan dia jahat, it's just that it's a opposing part side. Macam sale purchase agreement, SPA. Sale siapa dia? Purchase siapa kita? Agreement dia bertentangan. Mana boleh orang tu sama kita? So dia nak bantu kita dari segi specs. Contohnya rumah ni 70 darab 20 kaki. Tingkat dia berapa? Kita boleh tanya dia. Lokasi dia dekat dengan apa? Dia boleh cerita yang tu. Tapi whether or not you should buy it, you jangan tanya dia, should I buy it? Apa dia akan jawab? Should I buy this house? Dia akan kata apa? Of course you should buy this house. Of course lah, dia jual. Memang lah. Tapi rumah dengan kereta, dengan kenderaan ni lebih seksi. Betul. Dan ada banyak dia benda lifestyle. Betul. And it's cheaper. Yeah, like you nak beli sexy car, maybe 100,000 dapat Honda Civic. You nak beli rumah seksi 100 berapa pun tak dapat apa-apa pun. Memang itu antara fungsi tugas kami lah. Macam saya sendiri pun, saya pun kadang-kadang pening juga. Orang nak sangat benda tu. Orang nak sangat skuter contohnya. Skuter? Padahal skuter. Skuter tengah trending sekarang Cik Faiz. Apa tak ada electric skuter yang I pakai untuk pergi kedai tu ke? Bukan. Yang kena lesen skuter. That skuter. Okay, BMW skuter lah. Okay. BMW ke apa. Macam-macam skuter ada. Dan kita ada brand-brand baru daripada China dengan harga yang lebih menarik. Okay. Cuma kadang-kadang saya selalu tanya kat dia orang, apa yang you nak buat dengan benda ni? Kalau you nak travel apa semua ni, betul-betul you pakai tiap-tiap hari apa semua ni, then maintenance cost skuter memang lebih tinggi daripada Kapcai. Dan sebenarnya walaupun Kapcai tak glamour, syarikat motosikal tahu jualan Kapcai 2 kali ganda daripada skuter. Skuter tu, kalau penjualan skuter adalah bonus untuk diorang. Dia lebih pada benda lifestyle. Dan penjagaan skuter memang tinggi. Tayar, maintenance apa semua. So kita kata ada banyak lagi benda lain yang kita nak pakai. I just want to share, in business when you sell experience, that's the highest margin. Yes, you sell betul. essential nasi, brand experience. Nasi kau jual berapa margin kau dapat. Tapi when it comes to experience, and they do sell experience based on apa? Kita tengok iklan dia. Apa dia tunjuk? Bawa naik skuter pergi winding roads kan. So we want tak perlu kita letakkan experience tu dalam fikiran anda supaya and they want to make it realize. To realize it, they have to sign on the dotted line. Unfortunately, I'm part of that also. Itulah. Saya minta maaf lah banyak. Tapi kan balik pada benda yang serius lah kan. Okey lah, na'uzubillah min zalik, kita tak mampu nak bayar kenderaan tu. Okay, kena buang kerja lah atau inilah itulah So kita ada kes-kes sambung bayar. Dan saya tahu ada individu yang memang buat ni sebagai macam perniagaan. Dia pun sendiri tahu, dia pun dah cakap sambung bayar ni memang tak legal. Dia kata ada surat lawyer apa semua. Kita semua tahu surat tu tidak pakai. Betul. Bank bagi pinjaman atas awak. Betul. Bukan awak punya hak untuk pindahkan pinjaman tu ke orang lain. Betul. Sebab pinjaman tu bawah nama awak. Bank gave it based on your credit. On your credit listing, your credit rating. Tapi memang dia orang kata tak ada cara lain. Dia orang kalau nak return balik dekat bank, dia orang tak nak credit score dia orang terkesan. So sambung bayar ialah cara yang paling mudah, cepat dan selamat. Pada dia lah. So macam mana sebenarnya, apa yang patut kita buat kalau sekiranya kita tak mampu dah nak bayar kenderaan tu? So apa option kita? Orang yang cakap pergi kat bank ni, dia dah cuba ke belum? Ke dia buat bodoh je? Sorry. Maybe you can cut that. Tak apa. It's a legitimate inquiry. Sebab actually boleh je. Bank sambung bayar is legal. So they're not going to suggest that. You default, lagi teruk pada dia. Sebab bank negara is gonna marah dia lah. Dia ada default punya, dia ada the number lah, dia ada ratio dia yang tak boleh bayar default. Maknanya kalau bayar default, maknanya dia bagi subprime. Maknanya banyak sangat loan ni dia bagi je, dia tak kisah sangat pun. So dia tak buat background checking pun. So dia daripada orang default, kena hantar tarik, kena cari leceh, dia sanggup untuk negotiate with you. Sama ada panjangkan tenure. Okay. Maknanya bank sanggup discuss lah, berbincang Sanggup, itu nombor satu. Nombor dua, of course lah, typically kita ada AKPK. Kita boleh cakap pasal AKPK. AKPK will negotiate on your behalf. Tapi masalah masuk AKPK ni adalah, once dah masuk, you dah tak ambil loan lagi lah.
Any of your loan dekat dalam secret tu kena tag dengan AKPK, you won't be able to apply for another financing dengan most of the banks dekat Malaysia ni. Tak tahu, ada orang kata AKPK kata macam ni lah, ini kita yang letak, it's up to the bank punya SOP. Tapi as far as I know, most banks tak akan sentuh you pun, so SOP dia tak nak lah, it's a risky punya business. Ada risk lah situ. Yes, sebab you memang dah separuh kan, dah tak dibayarkan. Tapi you can leave AKPK, boleh je. Maknanya let's say dah stabilize, cakap lah dekat AKPK, saya nak un-AKPK this financing, this loan. Boleh. Okay, so walaupun you dah kena AKPK, you can still stabilize and recover. The idea of AKPK is for you to stabilize. Is there to recover? To recover meaning? For me to recover from my financial situation dah. Okay, put it this way. Let's say lah, hutang you dengan bank tiap bulan kena bayar RM3,000. Okay. And then you gaji you daripada RM7,000, RM3,000 okay lah. Lepas tu tiba-tiba you kena buang kerja, you cari kerja baru dapat RM4,000 saja. So tinggal RM1,000 untuk hidup, you rasa tak cukup. So RM3,000 ni you nak discuss dengan bank, maybe ada 5 bank. Penat aku nak discuss 5 bank. Pergi AKPK will discuss with all these 5 banks on your behalf, and dia akan kurangkan you punya RM3,000 sebulan tu. Maybe tengoklah, depends. Jadi maybe RM1,000 sebulan. Tapi dia will extend you punya tenure. So gaji RM4,000, bayar hutang RM1,000, ada RM3,000 sebulan. Boleh stabilize tak? Boleh. Maybe dalam masa tu, lepas tahun you cari kerja baru yang go back to you punya normal levels to RM7,000 sebulan. Then you cakap AKPK, yang ni tolong buang daripada your list, I dah tak perlukan lagi lah. Then you bayar secara normal bayar balik RM3,000 sebulan. This is the second option. Third option is you jual juga, and then you telan, you pakai savings untuk tutup dia baki hutang tu. Tapi the last thing that you should do is untuk sewa, beli, untuk sambung bayar. Sambung bayar should never be an option. In your dictionary. No, it shouldn't be. There are some exceptions. Adik-beradik, mak bapak. Tetapi itu adalah macam pinjam barang tolong bayar. Tetapi still I tak recommend. Sebab nanti orang tu tak bayar ke? Orang tak bayar, bergaduh, sebab you tak nak keep track. And then satu lagi pasal sambung bayar ni, kalau cakap pasal illegality ni, banyak benda illegal orang buat juga kan. Tapi the repercussions yang teruk ni adalah, okay, contoh let's say lah you tak mampu, you allow orang lain pergi sambung bayar. Tak kisah adik-beradik ke, kawan-kawan ke, ataupun orang luar. Walaupun ada surat kalau kereta tu langgar orang ke, kena speed trap ke, bawa dadah ke, bawa dadah je tu, nama you. Kalau kereta tu kena compound 2-3 tahun untuk investigation, kita tetap kena bayar juga installment dia. Betul. Tapi tak payah pakai kereta tak ada. So, kita jadi bahan bukti. Jadi isu yang meminjam kereta, bukan meminjam, yang sambung bayar tu pun maknanya kita nak beli kereta tak mampu nak beli kereta, so kita pun pergi ambil kereta sambung bayar. Pun ada risiko juga. Kita nak bawa kereta tu, owner pergi pergi report stolen, ataupun owner meninggal dunia, anak dia tak tahu apa macam kita dengan dia pun report stolen. Okay, itu nombor 2. Nombor 3 adalah you dah habis bayar, you sebenarnya beli, okay, sambung bayar, tapi dengan niat untuk membeli, bayar deposit, and then you bayar tiap bulan to the bank on behalf of the owner. Tapi kereta tu kereta you sebab dah ada surat. Lepas tu owner kata tak, ni kereta aku. Memang ada pun kes tu. Boleh fight naik court, tapi kos guaman tu bukan rendah. Kereta RM30,000, RM40,000 dia boleh tunjukkan yang sebenarnya dia yang bayar kereta tu apa semua, tapi kos guaman tu bukan rendah. Kan itu ada kecoh kes Minah ni pergi bakar kereta dia kan. Kita bukan bakar, pecah kereta. Turns out kereta sambung bayar. So this is my advice lah untuk orang yang nak beli kereta sambung bayar, yang nak menyambung, nak jual kereta sambung bayar tu, dah tahu dah just center, better kau jual je lah. Tapi yang nak beli kereta sambung bayar, kenapa orang buat? Sebab dia sebenarnya tak mampu untuk beli kereta tu. Meaning ataupun dia dah blacklisted. That's what I said. Kemampuan untuk meminjam ni adalah satu privilege. So maknanya kau dah blacklisted, kau dah tak mampu untuk meminjam. Itulah sebab tu bila orang tu mampu meminjam, pinjam kalau ada keperluan. Maknanya ni je lah duit yang aku ada, RM20,000, aku nak simpan supaya kalau ada apa-apa aku boleh pakai. Untuk kereta, aku ada kemampuan untuk meminjam daripada bank, hire purchase, aku nak buat, nak pakai benda tu. Tapi kalau you tak mampu, you terpaksa ambil sambung bayar, isu-isu dia akan terpalit lah. Semua masalah akan kena kat you. Okay. So jawapan kepada soalan saya nak tanya Cik Faiz ni dah terjawab dekat situ lah. Just remember, financing loan is a privilege. Kita tak boleh abuse. Yes. Once you abuse, you boleh pakai untuk 1-2 kali. Lepas tu bila nak apply lagi dah tak boleh. Tu yang kena blacklist tu. By the way, blacklist ni bukan apa, bukan there's no senarai hitam, satu black book je nama kau. Tidak, blacklist kat sitos dan secrets je. Sitos dan secrets. Dia punya ada hutang tak habis bayar atau kena saman, blacklist lah tu. Dia tengok tabiat pembayaran. Bank tengok kau punya secrets. Apa ni kena saman dengan bank untuk credit card RM5,000, kena saman dengan bank, ada legal action. Tapi lepas ni bank negara dia nak masukkan juga yang kredit
yang pinjaman kredit tu dalam sistem dia kan? Yes, this ni lah. Bank negara, not just Malaysia, semualah bank negara di dunia ni, dia ambil masa untuk change things. Bagi contoh, buy now pay later. Dah berlaku 2, 3 tahun, 4 tahun lah. Dah ada orang got into trouble lah pun. Kenapa bank negara tak ambil tindakan? No, because they need data to study, and then the amount is still small. Tapi I argue dengan diorang. I pergi dekat DG. We do have meeting dengan diorang lah. Memanglah amount dia small. Tetapi the number of people yang ambil benda tu banyak. And the people yang ambil benda ni, buy now pay later ni, are people yang dia tak ada banking privilege. Maknanya, yelah kan, umur 18 tahun, you tak ambil kad kredit. You pergi ke online shopping platform, dia tengih kat kau pergi ambil this pay later ni, dapat RM25 off. And then you boleh bayar untuk 3 bulan, 6 bulan. Nak ambil tak? Ambil lah, sebab you nak beli handphone tu, tak boleh nak bayar satu seleput RM3,000. Kredit kad tak ada. Tak boleh buat EPP. So you ambil lah dia pay later. And then you stuck bila, sebab you tak ada income pun. You tak boleh. Dia boleh bagi pinjaman RM6,000 without any income data. So you tak terfikir macam mana orang nak bayar balik. Dia tak kisah janji. You buy from us, dia dapat satu profit. Sebab ini adalah platform yang dia sendiri jual barang. Okay. And then second, kau ambil aku punya pay later system. Kalau kau tak bayar, rasanya ada bunga lah. Ada bunga yang dia charge ataupun profit yang dia charge. So dapat bunga. And then kalau kau tak bayar, dia boleh charge penalty lagi. 3 kali dia untung. Mana dia tak nak? Sebab tu kalau nampak semua shopping lah, semua platform, semua nak buat pay later. Online platform lah. Yes, online platform. Tak sebab main satu lah. E-commerce. Ramai dah buat. Faiz, hari ni memang banyak benda kita belajar. Kita nak deep dive lagi pun sebab this is the first time kita ada perbicaraan dengan seorang pakar kewangan, pakar apa? Pendidik kewangan. Educator kewangan. Bukan pakar, pakar. Saya percaya memang ada banyak lagi soalan-soalan lah. So tak apalah. Kalau anda ada soalan semua boleh tulis dalam ruang komen. So hari ni untuk session kali ni saya ada soalan yang last kali. Ini satu soalan yang saya sendiri dah lama tanya. Tapi sebab saya bukannya daripada bahagian kewangan, so tak lakulah. So saya rasa pinjaman kenderaan yang ada di Malaysia sekarang ni selama 9 tahun ialah terlalu lama. Sebab kalau kita tengok pasaran negara lain, tak ada orang pun buat 9 tahun lah. Yes, in fact, for a short period of time, kita benarkan sampai 10 tahun. Dan kemudian untuk pegawai kerajaan, untuk orang kerajaan, ada yang 12 tahun. Kita pernah juga buat double loan. Maknanya loan, pinjaman untuk down payment dan kemudian pinjaman untuk harga kereta tu. Sampai macam tu sekali kita betul-betul promote so orang beli kereta. Walhal kita tahu sekarang ni kereta tak akan tahan lebih daripada 5-6 tahun. Lepas tu cost of maintenance dah tinggi. So Faiz rasa nombor satu, adakah loan 9 tahun ini bagus atau tidak untuk otomotif? Dan nombor 2, kalau kita tarik balik loan 9 tahun, kita jadikan dia 7 tahun macam kebanyakan negara lain. Ada impact tak pada industri otomotif dan juga apa impact dia, whether positif or negatif untuk consumer? Okay. Tadi Hazri cakap pasal ada tak bagus kepada industri otomotif, tapi soalan tu tak complete. Sebab bagus pada siapa? Bagus pada seller atau manufacturer atau importer, atau bagus pada rakyat? If it is to the rakyat, it's very very bad lah. Availability of credit akan drive inflation. Kalau kita bagi 20 tahun lah maknanya figure satu gaji tu kalau 9 tahun boleh beli kereta 100,000. Kalau boleh loan sampai 20 tahun boleh beli kereta 200,000. Kereta 100,000 tu automatic jadi 200,000 nanti. Maybe not immediately, tapi dia akan makin lama makin mahal. Apa cepat sangat dia naik ni? Because mampu beli. I can buy. Tapi you can buy, you cannot keep lah. Sebabnya ialah orang tukang jual tu, dia tahu kita beli berhutang, dia tengok kita mampu bayar berapa sebulan. Yes, tapi dia bukan tengok itu je. Dia tengok based on data. Ramai pula orang beli 100,000 ni. Sebab semua mampu. Okay, how about this? Orang yang mampu beli kereta 50,000 je, dah boleh beli kereta 100,000. So laku panas lah kereta 100,000 tu. So kereta 50,000 naik harga lah. Kereta 100,000 tak akan naik harga. So kita pakai contoh yang 100,000 tadi naik harga. So tu saya cakap 50,000 naik harga jugalah. Jadi 100,000. So basically inflation. So it's not good for the rakyat. It's not good for the rakyat. In fact kalau untuk rumah sebab you talk to me, so we talk more about rumah yang handphone dan makna dulu pun 40 tahun. Bank negara dah cap it back to 35 years, which is good.
alasan yang sama. You bagi dia kredit yang senang, yang mudah, dia akan drive up the prices. So let's say tuan tanya, you nak bagus pada siapa? Bagus pada manufacturer atau bagus pada rakyat? For me, I'm a pendidik kewangan and I'm also a consumer punya advocate lah. So obviously I akan kata it's bad because consumer akan face higher prices. So in my opinion, patutnya memang dipendekkan. Capping patut dipendekkan. Okay, this will definitely affect the car manufacturers lah, tapi they can survive. I can tell you, there's so many of you guys. You guys will survive. You just have to then bring a smaller model or to make the cars cheaper balik ke. Although our prices are dictated by overseas supermarket jugalah. Tapi there is a margin yang boleh main. Ada margin. Maybe if I'm not mistaken, some cars kat China tu, okay, let's take Proton. Let's take Proton yang boleh sebut IMAS. They said lah, dekat China is significantly cheaper than it is dekat Malaysia. So there is a margin to play around. So kalau dia rasa, in fact IMAS pun tengah bergaduh dengan BYD punya harga kan. Boleh pula turun harga bila ada pressure. So if there's a fiscal pressure, meaning dia punya tenure tu dipendekkan, so orang punya kemampuan dah kurang, automatik harga akan dikurangkan sebab dia nak move stock jugalah. Otomotif industri ni adalah satu industri yang sangat kompleks. Sebenarnya tak pasti berapakah jumlah keuntungan syarikat kenderaan. Tetapi saya boleh cakap dengan selamatnya lah atas 40% lah sebenarnya. Sebenarnya especially dengan kalangan brand-brand China yang baru masuk dalam pasar kita. China, you kena faham, China, dekat China dapat banyak subsidi dan dapat banyak insentif daripada kerajaan mereka. Harga dia rendah disebabkan oleh benda tu. Jadi bila diorang pergi ke negara lain, diorang akan paksa kerajaan dalam negara tu untuk bagi diorang insentif itu juga. Tetapi having said that, kita boleh tengok juga brand-brand lain pun kalau di tempat lain, dia memang boleh turun harga. Whether they can weather it, dia boleh telan benda tu, ataupun memang dia punya profit margin tinggi. So apa yang penting, saya nak ringkaskan apa yang Faiz cakap lah. Kalau kita bagi pinjaman itu lebih mudah, lebih ramai orang akan beli, ini bermakna harga barang itu sendiri akan naik dan akan terjadinya inflasi. This happened dekat property industry jugalah. So especially after financial crisis 2008, they lax the rules. Okay, they lax the rules, so people keep on buying. Bila people keep on buying, that's why harga ada, they call it price correction lah, which hasn't been corrected lah since then. Harga shoot up. So anyone yang beli rumah pada waktu itu 2008, 2009, 2010, you ambil batu, you campak lah mana in any direction dekat Klang Valley ni, you land on a house. That house you buy in 2-3 years you can make profit. Yeah, but at least a house you make profit. Okay lagi lah. This is cars, right? Kan. Tapi kan, betul tak kalau saya kata pula, kalau kita turunkan kadar pinjaman daripada 9 ke 7 tahun, harga kereta tu boleh turun? Yeah, of course. It's what we call the pressure lah. The pressure, because less people will be buying, less people can afford to buy. Afford meaning pinjaman lah. So they still have to move stocks. So dia akan makan dia punya margin lah. We see that in the war lah between the EV cars yang entry level ni. Bila ada competitor harga murah, dia terpaksa kurangkan supaya dia pun boleh jual kereta dia, dan dia akan makan margin sikit. Dia tak suka, tapi dia still profitable. Otherwise they wouldn't run the business lah. Kalau dia keep on losing money, nanti dia lingkup. Tapi macam mana dia still profitable. Okay, kita bagi contoh lagi satu. Apple has no competition. Semua device dia seorang saja. Banding dengan Android, you have you have Samsung lah, you have Motorola lah, you have so many competition. So they have to compete against each other. Tapi Apple tak ada, they can set any prices. Kalau ada pun maybe between high end lah, Samsung S25 Ultra versus 16 Pro Max contohnya. So dia compete kat situ. Tapi orang yang suka Apple akan beli Apple semata-mata. Yes. So itu contoh yang kita pernah ada. Tapi the car industry is orang boleh tukar-tukar. Sekejap aku nak beli Honda, sekejap aku nak pakai Proton, aku boleh tukar-tukar. And then so you boleh ke daripada BMW ke Mercedes? Sekejap. Let me think. Very good question. Boleh tu boleh. But I will hate myself lah. Boleh, bukan mati. Okay, daripada kami berdua ni, nasihat kami kan, open up to other brands. Nanti rugi. Sebab kereta lain ada sedap dia juga. Kita tak tahu. Kita jangan limitkan. Kita test. So kena pergi motor show. Boleh. I would love to go. Tapi motor show boleh test drive on the dot. Boleh. Kereta dan motor bukan saja ada di motor show untuk dipamer. Ada yang boleh pandu uji dan tunggang uji. Especially auto show yang kita duk promote lah. Yang tu memang boleh. I'll be there insyaAllah. Alhamdulillah. That's great to hear. So you heard it from Cik Faiz, Cik Financial Faiz. Dia pun sendiri nak pergi Malaysia Auto Show 2025. So siapa yang belum pergi lagi, tiket masih lagi boleh dibeli secara atas talian di autoshow.my
Dan auto show berlangsung di My App Sedang daripada Mei 9 hingga Mei 15. Betul tak bang? Ya, betul. Okay. Lama Anyways, Cik Faiz, banyak pencerahan dan banyak ilmu kita dapat hari ni, and saya cuma doa apa yang Cik Faiz bagi kat kita hari ni mampu tepati misi Cik Faiz ni lah untuk tingkatkan literasi keuangan di kalangan orang Malaysia. Literasi keuangan. Yeah. You just learn that word or what? It's on his website. Speaking of which, Kecil aku cakap, wah, terror hari ni. macam saya cakap tadi, Cik Faiz, Cik Faiz ni ada podcast sendiri, dia punya viewership lagi tinggi daripada kita. Of course. Anda sendiri boleh tonton, which is Cik Faiz punya podcast atas platform mana sekarang? To be frank, you boleh cari @Financial Faiz dekat semua platform yang available, YouTube, TikTok, IG, Facebook, Spotify, Lemonade and whatnot lah. Kita orang dah chop siap-siap lah. Okay, and you have a website, which is where I got your term for pendidik keuangan. That's right. And also literasi keuangan. Yes. Meningkatkan literasi keuangan. That's right. So your website is financialfaiz.com. Pun dah chop juga. Terima kasih Cik Faiz, dan memang kami dari Tekan Habis dan juga Kareta dan Carikas memang sangat terhutang budi pada Cik Faiz, sebab antara benda yang kami nak buat ialah mendidik consumer, dan bahagian kewangan ini adalah satu benda yang cukup penting. So terima kasih banyak-banyak. Semoga kerja-kerja Cik Faiz satu tim ni dirahmati Allah, dan supaya dipermudahkan lah semuanya. Sebab mendidik ni bukan satu benda yang senang. And I would like to thank you guys juga sebab exposekan my brand, my education videos to your own audience. Beli kereta ni adalah satu second biggest ticket item. For some people it's actually the biggest ticket item, sebab rumah dia 200,000, kereta dia 300,000. Okay. Kakak pula. Tapi yes, I think our audience can learn from each other. My audience kena belajar pilih kereta yang betul. Kalau tanya I kata betul BMW, tapi there might be some other cars yang lebih susah untuk dia, sebab I tak tahu BMW memang apa 218. Tapi there are also things yang your audience can learn from my videos juga, dari segi kira-kira dan finance. So we are actually a match made in heaven, insyaAllah. Oh, I love it lah. I love it when he says that lah. But anyways, Cik Faiz, terima kasih banyak. We love to have you back on the show, but we know that is based on popular demand kan. So to that, saya point out to you, penonton, pengikut, pendengar kita, kalau anda inginkan lagi satu episod di mana kita mengupas isu-isu keuangan dengan otomotif bersama Encik Faiz, ruang komen terbuka. Beri pandangan anda di situ, beri feedback, beri soalan, beri apa telah you nak Beri duit pun boleh. Yes, boleh. Okay, so Cik Faiz, terima kasih banyak. We hope to see you again soon, insyaAllah. Bang Au, apa kata we wrap dekat sini lah. Yep. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan jumpa anda di episod akan datang. Nama saya Taulik Azmi. Kami adalah tim Podcast Tekan Habis. Terima kasih. Assalamualaikum.